betul ke mandi malam kena paru-paru berair? Dah keluar dah soalan ni. Masih ada lagi yang tak faham mandi malam menyebabkan paru-paru berayang. Orang fikir logik lah Macam mana lah apa tengah mandi, ayak daripada luar badan ni boleh masuk dalam skin. Ayak boleh tembus kulit ke? Rupa kulit apa bawah mikroskop? Allah Ta'ala jadikan atas pemakan kulit ni penuh dengan lemak. Lemak tu apa? Hydrophobic. Dia tak suka ayak. Basically ayak boleh masuk sikit tapi bukan banyak. Apa pernah jadi tak? Bila hampa mandi lama, tiba-tiba tangan kedot macam ni. Keadaan ni kita panggil Rooney effect. Maksudnya, jari kita jadi macam ni bukan sebab kulit kat jari ni sedut ayak, tapi disebabkan tindak balas saraf hujung-hujung ni menyebabkan vasoconstriction. Salur darah hujung jari ni menjadi sempit sebagai tindak balas kulit terhadap air. Orang fikir logik lah, bila salur darah sempit, rasa-rasa air boleh masuk? Memang tak lah. Aku baru sembang lapisan kulit paling luar, stratoconium, yang tak suka ayak. Daripada kulit kita, contohlah kulit dada. Dah hampa cakap mandi malam menyebabkan paru-paru berayang. Aku nak tanya hampa, daripada kulit ni sampai dalam ke paru-paru, berapa lapis ayak nak kena tembus? Terus ayak kena tembus epidermis, lepas tu dermis, lepas tu hypodermis ataupun subcutaneous fat. Lepas tu kena tembus pula fascia, clavipectoral fascia. Lepas tu ayak kena tembus otot dada pula, pectoralis major. Lepas tu external intercostal muscle, internal intercostal muscle. Tak habis lagi, ayak kena tembus satu lagi selaput dekat paru-paru, kita panggil pleural sac. Dan dekat situlah baru ayak boleh masuk dalam tisu paru-paru. Dan barulah ayak tu bertemu dengan tisu paru-paru. Nampak tak lubang-lubang ni? Yang ni alveolus, tempat penukaran oksigen karbon dioksida berlaku. Bila ayak penuh dekat tisu ni, bila doktor tengok x-ray, lagu ni lah rupa dia. Yang ni kita panggil pulmonary edema. Aku nak hampa fikir logik. Boleh ke ayak tembus sedalam tu? Mandi malam tak masalah, tak menyebabkan radang paru-paru, tak menyebabkan paru-paru berayang. Rokok, vape punya belambak tadi mengatakan boleh menyebabkan paru-paru berayang. Pulmonary edema. Cigarette alter lung vascular permeability. Ni ketelusan air pada salur darah paru-paru. Cigarette smoke on pulmonary endothelial cell. Apa ramai tu dekat perubatan ward tu terlantar disebabkan oleh paru-paru berayang sebab smoking. Rata-rata 4.8 juta dewasa rakyat Malaysia merokok. Punyalah ramai anak muda kita merokok. Rokok terang-terang menyebabkan dada kita berayang. Yang tu kita tak mau kisah. Yang dikisahnya pula mandi malam. Jangan, paru-paru berayang. Semua mitos. So, aku sependapat dengan doktor ni. So betul lah. Sama juga dengan